Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulai kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Malani dan selamat Hari Raya saya ucapkan kepada warga SMK BKT. Hari ini bersama saya Madiha dan rakan setugas saya Farzana Nisa, wartawan MyTV SMK Bukit Kuching Tengah akan menemani anda pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, mari kita sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang jatuh pada tanggal 18 April 2025 bersamaan 17 Syawal 1446 Hijrah di sekolah kami. Jom! Majlis sambutan Aidilfitri peringkat sekolah tahun ini berlangsung dalam suasana yang penuh kemeriahan. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku diikuti lagu Negeri Selangor. Seterusnya ucapan alu-aluan yang disampaikan oleh Puan Pengetua serta Yang di-Pertua PIBG. Sambutan Hari Raya diteruskan lagi dengan persembahan pelajar dan guru. Pelbagai persembahan yang dipersembahkan antaranya ialah nyanyian lagu oleh pelajar PPKI. Seterusnya, hadiah disampaikan kepada pelajar, guru dan staf yang berpakaian baju terbaik. Selesai majlis rasmi, semua pelajar diarahkan untuk naik ke kelas dan menikmati pelbagai juadah. Sambutan Aidilfitri ini menjadi satu simbolik perpaduan dan kasih sayang dalam komuniti sekolah SMK BKT. Semoga kenangan ini terus terpahat dalam ingatan semua. Apa perasaan anda pertama kali berada dalam kelas? Happy lah sebab ni last year. Jadi ni first time dapat raya kelas. Jadi apa tu? Best lah. Sambutan raya kali ni sangat-sangat meriah. Pelajar semua happy, cikgu pun suka masing-masing bawa makanan dalam bentuk potluck dan sama-sama berkongsi rezeki. Perasaan saya sangat seronok kerana saya dapat beraya dengan kawan-kawan yang lain, dapat merasa pelbagai juadah. Semua makan kita boleh rasa. Apa yang tak ada kat kedai kita boleh makan. Kelas orang lain boleh je kita ambil, lepas tu keluar salam dengan cikgu yang ada kat situ. Rasa happy tu lain macam lah, boleh baraan dekat kelas ke kelas, boleh makan makanan orang lain. Mestilah rasa. Kat satu tempat je tak banyak makanan. Kalau kat setiap kelas ada makanan, nanti banyaklah makanan saya boleh makan macam tu. Alhamdulillah, syukur kehadiran ilahi, sambutan Hari Raya Aidilfitri telah pun melaburkan kiranya dengan penuh jayanya. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan dedikasi serta komitmen yang begitu luar biasa. Dengan kesempatan ini, warga SMK BKT ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. 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 Maaf zahir dan batin. MyTV SMK BKT brings everyone together.